Hari ni, aku masuk kebun sawit bawa mesin rumput. Aku nak buat jalan yang dah lama orang tak masuk sebab semaknya dah paras tinggi dengan kepala. Dekat sini, aku lupa sempang mana yang aku nak masuk. Jalan punya jalan, nasib baik aku jumpa tempatnya. Spot ni dulu ada jalan sampai dekat ujung sana, tapi dah ditutupi dengan semak samun yang tebal. Lengoh guys. Jauh jalanan kita ni. Berapa minit kakak? Lebih kurang setengah jam daripada rumah baru sampai spot ni. Oi, tempat dia. Semak. Nak bersihkan tempat ni. Besok kita pasang bubu. 7 bubu kita pasang esok pakai umpan sardin. Ini tempatnya dari atas. Yang warna hijau terang tu semua semak samun. Tapi aku tak mesin semua. Cuma mesin untuk buka laluan nak pasang bubu. Kalau mesin semua tu namanya kerja amal. Maksudnya orang lain yang buat, orang lain yang dapat sedap. Aku tuang minyak dengan tuti dulu. Minyak ni aku pakai Ron 95 bukan 97. Tai Longkang pernah berkata, "Hei Bangla, lu sudah berapa hari tak ada mandi? Lu jangan jadi gangster. Lu kerja Petropam. Abang, Ron 95, 97. Mata potong yang lama pakai tali. Mata yang ni aku tak pakai. Aku beli mata lain yang jenis bulat untuk potong anak-anak kayu. Mata gergaji bulat pun dah siap pasang. Sekarang aku start enjin ni dulu. Enjin ni dah lama tak start. Tak tahulah hidup ke tak. Lepas dah hidup, enjinnya mati balik. Mungkin rohnya belum sampai. Sampai seluar aku pun naik londe dah. Bila mesinnya dah ada timing, aku pun mulakan kerja aku untuk buka laluan. Tapi aku rasa macam tak sedap pula pakai mesin rumput ni. Sebabnya dia susah, tempatnya sempit. Nak potong anak kayu pun agak lambat. Jadi aku putuskan untuk pakai parang. Aku rasa pakai parang lagi laju. Kerja pun tak penat, tak payah nak bawa mesin rumput berjalan. Pakai parang je lagi senang. Mungkin aku dah terbiasa tebas semak pakai parang. Mobil kerja keras kita dapat hasil yang banyak. Mantap. Dah aku tebas-tebas sampai ke depan, tiba-tiba nampak sarang kerengga. Aku dah jumpa parit yang ada air. Ini baru spot yang pertama. Jalan yang aku buka ni baru 50%. Ada lagi 50% yang belum buka. Tempat semak samun ni pot kerengga. Sampai aku dah banyak kena gigit dengan kerengga. Lagi. Spot yang seterusnya aku dah jumpa dekat sini. Ada. Ya, jadi itu dah spotnya. Jumpa lagi. Ini baru yang ke berapa 5 Ni mah. Baru tempat yang kelima. Lagi 2 lagi tempat nak buka lagi. Spot yang aku buat jalan semua dah siap. Hari pun dah nak malam, aku gerak balik rumah. Sebabkan ramai yang tanya aku dekat mana aku tinggal. Jadi, aku tinggal dekat Felda Keledang, Kota Tinggi, Johor. Siapa yang kampung dia dekat sini ataupun dah pernah pergi sini, cuba korang komen.
Pagi ni aku pergi kedai nak beli sardin untuk nak letak dekat dalam bubu. Tapi aku nak pasang 7 bubu, takkan aku nak beli 7 tin sardin. Satu tin pun dah cecah RM5. Ini kalau kumpau mandi aku tak balik modal. Jadi aku cancelkan beli sardin, aku pergi cari ikan selayang 7 ekor dengan 2 ketul belacan. Lepas je aku balik dari kedai, aku tengok cuaca gelap macam nak hujan. Sampai di rumah, aku terus bakar 2 ketul belacannya. Ramai orang komen dekat Facebook suruh pakai belacan bakar. Aku pun cubalah. Ada juga suruh pakai sawit peram, tapi aku tak banyak masa sebab aku belum kutip lagi buah sawit untuk nak peram. Jadi, pakailah cara yang senang. Untuk belacannya pun dah bakar. Ikannya pun aku rebus sebab ada yang komen dekat aku kalau rebus ikan ni, ular tak masuk. Jadi, kita tengok nanti macam mana. Ikan ni sikit lagi dah boleh angkat. Belacan pun dah siap bakar. Tiba-tiba, hujan pun turun dengan lebat. Langsir ni untuk tahun depan punya raya, tapi aku nak pakai untuk letak dalam bubu. Langsir ni aku potong 7 bahagian. Untuk 2 ketul belacan ni aku potong-potong jadi 7 bahagian. Lepas tu aku bahagikan macam ni. Sikit belacan dengan seekor ikan. Aku letakkan batu untuk umpan ni tenggelam. Masa aku nak bungkus ada cacing lalu, aku pun terus letak dekat sini. Siap je bungkus, aku terus ambil kayu untuk ketuk-ketuk Ramadan supaya umpannya hancur. Jadi, macam ni contohnya. Berhenti je hujan, aku dengan Faris terus cari cacing. Ramai yang tanya macam mana cari cacing gelang. Jadi, macam gini caranya. Dekat bawah pelepas sawit yang dah kering. Kalau nak gali tu, tak perlu dalam-dalam. Cukup 2-3 inci je, dia dah ada. Dia suka duduk dekat atas-atas. Jadi, carinya pun tak penat. Siap je cari cacing, aku terus pasang bubu. Ini umpan yang tadi aku buat dekat rumah. Umpannya aku masukkan satu persatu dalam bubu. Dekat spot yang semalam aku tebas, aku cuma pasang 3 bubu. Sebab dekat spot ni aku tak confident sebab airnya jernih. Aku tengok ikan pun tak ada main, tapi tak apalah, mana tahu ada lembat keluar malam-malam. Bubu yang pertama aku pasang dekat sini. Air dekat sini cetek, tapi lembat air cetek pun ada. Pelan-pelan. Bubu yang kedua aku pasang dekat sini. Aku potong kayu, aku letakkan dekat bubu tu supaya bubunya tak lari. Kalau lari pun mungkin ada orang yang ambil. Ini bubu yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada manis-manisnya. Siap pasang 3 bubu dalam semak ni. Bubu yang keempat aku nak pasang dekat tempat lain. Ini bubu yang keempat aku pasang dekat spot pokok teratai ni. Tengok macam spot lubuk ikan. Kita tengok hasilnya esok macam mana. Ini bubu yang kelima. Dekat spot ni aku pernah mancing lembat. Masa tu banyak juga aku dapat. Harap-harap bubu aku ada yang masuk lah. Ini lukah yang ke-6. Spot ni cameraman yang suruh letak dekat sini. Aku pun ikut je lah cakap dia. Kan sama-sama bekerja. Apa salahnya kalau ikut dia cakap? Ini lukah yang terakhir. Spot yang ni banyak rumpainya. Aku cubalah letak dekat sini. Ada tak ada, belakang kira. Yang penting usaha. Itu. Dah mula ni. Siap pasang semua perangkap ikan, aku pergi cari batang pelepas sawit 4 batang untuk nak pakai malam ni buat tajuk. Macam biasa, daunnya aku buang dulu. Aku bersihkan tempat untuk nak pasang kemah. Pelepas sawit yang bersepah ni aku letakkan dekat tempat lain supaya senang aku nak buat kerja.
Lepas aku bersihkan kawasan ni, aku dengan Faris buka kanvas untuk buat alas kemah. Ini kanvas dari kemah yang terpakai. Nak buang sayang, jadi aku pakai je lah untuk nak alas kemah ni. Anak-anak pokok dekat bawah kanvas tu aku tak potong, cuma aku bengkokkan dia je. Kalau aku potong anak pokok tu, nanti jadinya tajam. Sekarang habis kemah aku tercocok kayu yang tajam tu. Mantap. Siap pasang kanvas bawah, aku dengan Faris terus dirikan kemah. Aku nak buat tali ampai supaya senang nak letak kanvas untuk kita orang masak, supaya nanti malam kalau hujan turun ada tempat teduh. Jadi macam gini contoh atapnya. Pumpang-pumpang, malam pun dah tiba. Okey, terang. Mantap. Mantap. Terang kat ni. Terang. Okay guys, so sekarang kita nak pergi cari makan malam. Nak pergi cari ikan. Tengoklah ikan apa yang dapat pun kita sapu. Yang penting untuk nak makan malam ni, kita cari dekat sini-sini je, tak jauh dengan kemah. Okay guys, sekarang tengah nak cari spot mancing. Gimana? Terus je. Mana engkau? Kiri. Kiri. Ha, kiri. Dulu sini ada ayak dalam ni. Betul dah itu? Okey dah, terus je. Sini eh? Terus je. Tak ada paring ke? Terus je, kau terus je. Aku nak tengok tak belah kanan ni banyak tak pokok. Boleh terus ke? Boleh, kau terus je lepas ni. Aku bagi motor kat tengah ni. Kat sini boleh. Okay guys, sampai spot. Oh, ada air lagi. Ha? Spot sedap ni. Kan. Puyuh. Ni spot mozzarella aku dulu ni. Siap buat lubang kat sini tau. Wah, ada air man. Tu. Tapi aku rasa ni ketik. Dah lampu, nak pakai pelampung tak nampak pula lampu. Ada nak bawa lampu hijau. Sekejap di jalan kan ni. Cetek eh? Pegang man, ikut dia man. Oh, sekejap. Dia tak boleh tumbuk lagi tu. Dia spring tu baru dia boleh tumbuk. Kalau dia tegak dia tak boleh tumbuk. Itu dia tak boleh tumbuk. Itu boleh sebab dia ada S. Tu dia boleh tumbuk. Kalau dia tegak itu tu tak boleh tumbuk. Ni dia tak boleh tumbuk. So, jual kat sini corak cantik ni. Ni boleh jual. Corak cantik sangat ni. Malam sawa keluar guys. Tapi kita bukan nak cari sawa, kita nak cari lembat. Dah bontot dekat belakang. Wah, boleh tarik kuat tu. Ini umpan cacing gelang. 2 tajuk aku pasang dekat sini. Spot ni airnya dalam, jadi aku cuba je lah. Tajuk yang ketiga aku pasang dekat derek yang bubu aku pasang siang tadi. Ini tajuk yang terakhir aku pasang dekat spot yang ada rumpai. Semua tajuk kita dah pasang 4-4. Nak tunggu ikan makan, lebih baik kita pergi baring dulu kat kemah.
Badan dah lepak. Jom kita baring-baring dulu. Saya cameraman pun dah lepak lah. Suka dapat baring. Okay guys, sekarang saya dah sampai dekat kemah. Kita nak rehat-rehat, baring-baring dulu. Lepas tu buat air TO panas. Kena hujan-hujan ni kan. Sejuk ni apa? Mantap. Assalamualaikum. Nikmat apa yang kau dustakan? Punya best. Ini baju hujan dia jadikan bantal. Baju hujan jadikan bantal. Itu. Fahri sana, saya sini. Mantap. Mantap. Termenungku sendiri. Mantap. Bestnya rasa. Tapi angin tak masuk. Nak kena buka tingkat sebelah. Mari dia buka mari. Tutup. Nyamuk. Tadi kau kat sana. Kenapa kau kat sini pula? Dan kau suruh tadi. Mandi suruh saya masak air kan. Dia dah penat dah dia kata. Lepak. Tu turunkan dulu yang tu. Okey. Satu Hidup kan? hidup dah. Terus ya sampai habis. Slow lah Badul. Kau buat macam ke rumah kau pula. Kira dekat api buat apa air kau belum tuang lagi. Tester tadi tu. Tak bagus ada ni. Mana pipe? Air pipe mana? Tak ada baik. Basuh sikit. Dah sedung ni kan. Okey. Berapa banyak nak? Good lah. Sebab aku Lagi. banyak pun tak apa. Kecil sikit. Kecil sangat, besar sikit. Okey. Kita tunggu air mendidih. Kau tak buat cawan, Syul. Mak ai, pinggan pun tak bawa, Syul. Dah. Pinggan pun tak bawa, cawan pun tak bawa. Aduh. Pisang tak ada pula kat sini. Ni nak makan pakai apa Pakai plastik je, aku ada plastik. Boleh. Kita buat dia. Mantap, siap cawan. Bagilah hasil. Ada dia. Sekarang pukul 9.30, pukul 10 kita pergi cek tajuk. Perut dah lapar sangat ni. Malam-malam kita baru masak. Okey. Sekarang kita rehat dulu baring. Rehatkan badan. Badan dah penat. Allah hai. Kaki panjang je aku. Tengok muat kan? Muat je. Kena tidur. Muat kan? Tidur. Ngereng sikit lah nanti. Nanti kejut yang mana? Sekarang dah pukul 10. Nak pergi cek tajuk. Okay guys, saya dengan Man nak pergi cari 5 batang tajuk lagi untuk tajuk. Sebab tadi kan tak makan, jadi tambah tajuk lagi. Okay, 5 tajuk lagi. Pelepah ni pelepah yang paling pendek sekali untuk nak buat tajuk. Sebab tadi patah masa nak ikat tali. Tapi tak apa, kita teruskan. Pendek tu. Setengah depa pun tak sampai. Umpan macam biasalah kita pakai cacing gelang. Pendek pun pendek lah nak. Mantap betul ni. Setengah depa pun tak sampai. Pendek tu. Ni
Semoga ada hasilnya. Habis, siap pasang tajuk. Sekarang kita tunggu hasilnya. Okey. Okay guys, apa saya dah siap pasang tadi tajuk semua. Lepas tu saya pergi cek balik yang sebelah sini. Dah ada ikan makan. Jom. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, buat sangkut dah man. Ruan. Ada lagi ikan ni? Ada. Lepas. Dia tak lepas. Oh, mantap. Alhamdulillah. Lepas guys. Saya ni alhamdulillah ya Allah. Ada juga makanan untuk malam ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat ya Allah. Hai. Lepas saya ni mantap. Terima kasih ya Allah. Ada rezeki untuk nak makan malam ni. Alhamdulillah. Okay. Kanan sikit. Dalam mak. Dalam man. Dalam men. Cacing dapat. Sekarang jam dah hampir 12 malam. Ikan pun dah tak ada main, dah tak ada makan. Jadi kita masak dulu ikan yang kita dapat tadi, ikan ruan. Dan besok pagi kita tengoklah tajuk kita. Kita biarkan dulu malam ni. Tajuknya semua kita tinggal dulu. Sebab nak balik dekat kemah, nak masak hasil yang dapat tadi, ikan haruan. Sebab perut pun dah lapar. Tengoklah kalau bosan nanti malam ke, kalau tak ada kerja, kita pergi cek lagi tajuk. Sekarang kita nak masak dulu. Kita orang bagi-bagi kerja. Aku suruh Faris yang ikan, nanti turn aku pula masak. Dua-dua perut dah lapar ni. Kepala ikan haruan ni kita orang buang sebab isinya tak ada. Untuk ikannya, potong beberapa bahagian. Nasi pun dah siap masak. Sekarang aku goreng semua ikannya. Lepas siap goreng ikan, aku pun masukkan bahan yang nak ditumis. Hari ni Man Jungle makan rasuah. Tak. Makan sambal ikan, sambal belada. Aku masukkan garam, ajinomoto dengan secukup rasa. Oh, aku lupa. Aku ada masukkan 1 asam keping. Gaul-gaul sampai ikannya sebati dengan sambal. Lepas tu, aku biarkan 5 minit. Sekarang, makanannya dah siap dihidang. Kita orang makan pukul 1:30 pagi sebab tunggu tajuk tak ada ikan yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Makan dulu guys. Rồi. Giống như bạn ăn petai. Menjawa lagi. Ya, Jawa petai. Mantap petai. Ikan haruan air tawar pun rasa dia manis kalau fresh lagi. Mangan sambal belado iki, sedap kabeh lho. Nama petai ni. Padu. Le minggir. Rene. Mangan. Wes mangan. Wis mangan apa ora? Wis mangan. Ya wis, ora gelem ya mangan. Iki sedap lho. Hasil dari Mak Unjun. Nasinya iki entek lho. Entek isinya. Nasinya entek. Ora entek ya ora sedap. Wis entek iki sedap lho. Kenyang guys. Tadi rasa macam nak cek tajuk, tapi ni perut pun rasa dah penuh ni kan. Mata pun dah berat. Sekarang dah pukul 1.55, pukul 2 pagi lah. Tengoklah kalau tak boleh tidur, kena juga lah pergi tengok tajuk. Sebab dekat sini memang tak ada line, kosong, no signal. Jadi kita tak ada buat apa-apa kat sini. Di setengah jam kita akan pergi tengok tajuk. Okay, sekarang kita nak pergi tengok tajuk. Sebab duduk kemat tak buat apa pun. Kat sini nak signal dalam kebun ni. Sekarang kita pergi tengok tajuk yang kita tajuk tadi dengan Man Jungle. Okay, jom. Let's go. Mata dah ngantuk ni. Tajuk dah ke bawah. Ada ya. Angkat. Bismillah.
Bujuk. Bujuk. Alhamdulillah. Ikan target guys. Laju lagi eh? Hah? Laju lagi. Tak boleh support tu man. Ha? Tak boleh support dua tangan aku. Susah. Mana kau? Tak, aku nak tolong kau. Tak payah. Dia dah makan lah man. Dia buat belit. Tu pasal gitu gaya dia makan tu. Makan ni. Lembat tu semua ni makan. Kalau bukan lembat dia tak bawa sangkut. Betul ni. Banyak lembat di sini bawa sangkut. Kita lambat tengok lah man. Lagi hujan ni apa. Lagi dicari makanan. Hujan lebat. Lepas tu kemah kami ni dilanda musibah banjir. Tadi. Oh. Basah guys. Waduh kacau. Ni pun tidur alas baju hujan ni ah. Nampak tu. Itulah nak sangat hujan tadi. Alamak. Banjir. Biasalah guys, kemah murah. Nanti dah beli kemah upgrade sikit. Nampak tu belecak. Nampak tak lecak dia. Aduh. Aduh air. Kacau. Nah, macam mana? Dah nasib kami macam gini. Kena teruskan je lah. Aduh, basah kepala. Aduh. Baju pun dah salin. Hujan ke tak hujan ke lantak lah janji tidur. Nak kena luncur juga tidur. Dah barai habis. Mudah-mudahan besok banyak hasilnya lah insyaAllah. Sebab hujan malam ni. Mata saya pun dah ngantuk. Jam menunjukkan pukul 3.20. Tidur dululah. Besok baru kita bekerja balik. Okay guys, selamat malam. Bye. Pagi-pagi kita masak air dulu, panaskan air. Nak buat air panas. Sejuk malam tadi. Saya tidur basah-basah. Hujan lebat malam tadi. Lepas tu masuk dalam basah. Selamat pagi sayang, gigi kau kuning-kuning. Mungkin kau lupa berus gigi. Senyum kau macam kambing, napas kau bau kuda. Jangan marah, nanti hati mengalah. La la la, lalu la 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 la. Roti lu. Roti guys, roti. Sarapan. Baru segar sarapan minum air teh panas. Lagi segar-segar dulu, baru kita pergi cek bubu dengan tajuk. Kena roti jagung pagi-pagi macam ini pun sedap. Tambah-tambah dengan air teh panas ni. Tengok ni. Oh. Panas lagi. Kita pergi tengok tajuk. Nampak sangkut. Putus. Dah makan ni. Putus guys. Geli je. Kacil. Putus kan. Mati ikan lah. Dia ambil lagi tu. Ikan mati guys. Saya boleh makan dah ni. Fresh lagi lah. Ni fresh lagi.
Ikan dah mati sebab dia terlilit dekat pelepah. Dia tak boleh ambil udara atas, tak boleh ambil angin, tak boleh ambil nafas. Jadi ni dia kejung. Tapi boleh makan lagi ni. Oh, ni apa, dacing? Cik. Habis. Habis umpan. Tak guys, ini lembat yang makan sebab dia belit-belit gitu lah. Dah macam belin yang makan. Lembat tak boleh sampai besok ah. Dia takkan lekat. Kalau tekan nak kena tengok terus. Last. Bukan tak ada je. Nak bawa ke situ tak ada. Balik kat tengah. Ni ke? Ya. Kau tengok dalam tu, spot dia macam mana? Memang baik lah. Sayang, tak apa, kita cuba lagi. Sekarang kita pergi angkat bubu. Semoga bubu ada manis-manis. Jadi ini bubu yang pertama. Hari ini aku nak angkat bubu. Bubunya di sana. Mari kita pergi. Semoga ada hasilnya. Wah, itu ada burung punai. Nah, jadi di sini bubunya. Mari kita angkat. Macam zong. Macam tak ada. Bukan tak ada. Bubunya bersih. Ini tak mantap. Jadi ini bubu kedua. Kita tengok apa yang dapat. Tak dapat apa-apa. Bubunya zong. Ini tak mantap. Ini aku buang. Baunya busuk. Allah. Okey. Jalan. Ini bubu yang ketiga. Macam tak ada pergerakan. Wah, aku dapat. Aku dapat satu anak lembat sama ular. Ini mantap. Lembat ni masih kecil lah. Dah lepas. Oh, boleh kering beli dia? Ni cuba. Cuba Agak mati masuk kuali tu. Wah, ada ular sama lembat. Pasal dia dapat banyak. Ada rezekinya. Satu lembat sama ular. Adanya keluar. Okay. Aku simpan. Ikan lembat tu kecil saya ada. Saya nak cuba bela. Kalau dapat bela, lepas ni saya dapat lembat, saya akan bela. Lepas tu kita jual. Yang ni kalau korang nak, sila komen. Tuh. Kenapa kau datang sini? Patah balik. Main celah-celah. Bye-bye. Okay guys, ini bubu yang keempat. Tak ada rezeki lagi. Baru seekor. Okay guys, untuk semua 7 bubu, semua tak ada yang kena. Cuma satu bubu je yang masuk lembat dengan ular. Itu pun lembatnya kurang kecil. Yang lain semua tak ada. Tak ada rezeki. Sebab saya rasa parit sini dia dah kering air. Lepas tu yang ni air hujan. Ikannya tak tahu pergi mana. Tak apalah, nanti kita repeat balik pasang tempat yang malam tadi saya tajuk. Sebab situ banyak dacing, lembat pun ada. Nanti next time kita try dekat sana. Sekarang kita nak kemas-kemas untuk nak balik. Mancing guys, mancing. Oh, dapat ikan guys. Ikan guys, mancing. Ni keli dacing sebab kepala dia besar, badan dia pendek. Badan dia pendek, kepala dia besar, badan dia gemuk. Ni keli dacing. Okay, mantap. Tapi sayang bubu tak ada yang kena. Macam ginilah rezeki mencari ikan. Nanti kita cuba lagi. Sekarang aku nak balik rumah. Motor aku ni dah lebih muatan. Langgar bonggol sikit terus terpacak. Oh mak rempit, oi kang berjalan, apa cak ke depan, naik 18. Ini aku bawa pun tak boleh laju sebab nanti melayang. Depan belakang penuh dengan barang. Faris pula usaha untuk rekod video sebab semalam masa pergi sini tak ada video. Memang susah nak rekod. Jadi kita orang usaha untuk dapatkan video bagi korang tengok macam mana struggle-nya kita orang dalam buat konten. Yang penting kena rajin. Aku masuk
masuk kebun cari ikan bukan saja-saja, tapi aku bekerja untuk buat video bagi korang tengok. Ini sumber pendapatan kami daripada YouTube. Terima kasih banyak-banyak mana yang selalu support aku dari awal video sampailah sekarang. InsyaAllah lepas ni aku akan upgrade cara konten untuk korang layan dengan hiburan dari kami berdua. Minta maaf kalau video lambat masuk. Lepas Faris habis SPM, baru aku ada masa yang banyak. Sekarang aku cuma boleh buat konten hari Sabtu dengan Ahad. Dan hari sekolah, hari Isnin, Selasa, Rabu aku edit video. Ikan lembut yang kecil. Jadi, memang aku tak cukup tangan untuk nak handle semua. Kalau rasa video ni terbaik bagi korang, jangan lupa like dan komen. Subscribe channel ini untuk bantu aku pergi lebih jauh dan aktifkan loceng supaya korang tak tertinggal video. Sampai sini dulu video dari aku. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih sebab layan sampai habis video ni. Korang memang awesome. Padu mantap!